Kalau Kotas Putih ada bukti sungguh, sila buat laporan kepada SPRM. Saya agak terkejut apabila Kotas Putih mendakwa bahawa ada konsultan yang meminta daripada pihak-pihak yang mengemukakan cadangan untuk membina asrama di UNISYAM minta 4 juta. Kotas Putih itu tuduhan yang berat, tohmahan yang tidak dapat dibuktikan oleh Kotas Putih, yang memberikan gambaran buruk kepada UNISYAM, konsultan dan kerajaan negeri. Kalau Kotas Putih ada bukti sungguh, sila buat laporan kepada SPRM di luar Dewan sekali lagi. Tuduh orang minta duit 4 juta ni berat, YB. Tuduh dalam Dewan ni pula. Dewan ni tepat, bukan tuduh orang. Bawa bukti mai. Ada bukti pergi report SPRM. Nak beri gambaran buruk pada orang sampai buat tomahan macam tu tak boleh. Kerja tu tak betul. Perancangan untuk membina bangunan asrama UNISYAM bagi menempatkan 2,000 orang pelajar telah dimuktamadkan. Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat pada Januari 2022, bulan 2 bulan lepas, telah meluluskan kaedah pembiayaan pembinaan projek ini secara Build, Operate and Transfer BOT oleh pihak swasta. Skop projek ini telah diteliti oleh jawatankuasa yang terdiri daripada kaki tangan UNISYAM, JKR dan Pejabat Keuangan Negeri. Kaedah tawaran adalah secara Request for Proposal RFP. RFP ini akan diuruskan oleh pasukan perunding yang akan dilantik oleh UNISYAM. Dokumen tawaran RFP ini akan dikeluarkan pada bulan Mei. RFP pun tak keluar lagi. Macam mana boleh tuduh konsultan boleh minta duit dah? Orang Kotas Putih, apa yang dibangkitkan oleh YB Kotas Putih adalah tidak benar dan tidak berasas.